bro, nice jersey bro. Thanks. Ni jersey tak silap dia tak release lagi Betul, tak release. Sebab masa ni tahun 2008 JC ni dia kontroversi tau. Faham? Sebab dia logo salib kan. So lepas tu FAM Bank terus jadi satu line terus hitam ni, dia campur terus. Betul. Tapi mana dapat jersey ni? Ni daripada Zakwan, memang dapat daripada Zakwan. Maksudnya time dia photoshoot tu, tu dah jersey dia? Betul. Ni jersey dia? Yes. So ada sign dia lagi kat belakang ni. Macam mana boleh dapat jersey dari Zakwan ni? Sebab kita orang ada macam kontak sikit lah bila dia beli barang dengan saya ke apa, lagi kasut bola. Regular customer lah? Betul. So kau minta dia? Minta je lah. Kira kau tahu lah jersey ni? Tahu. Sebab dia kata dia ada 2 helai. So selai dia bagi saya, selai dia simpan. Oh maksudnya yang ni adalah Nike bagi 2? Yes, betul. So dekat Malaysia Nike bagi dekat Zakwan je ke macam mana? Dia ada 3 orang. Seorang lagi saya tak kenal. Dia ada Zakwan dengan Aidil. Dua-dua tu dapat. Satu lagi maybe Safi tak? Bukan. Dia yang siapa player saya pun tak kenal, yang botak. Hardi Jaafar. Yang mungkin Adi Jaafar tu rasa. Kira dia orang ni je lah yang rare dapat jersey ni. Betul. Sebab photoshoot kalau perasan tahun 2008 yang Zakwan buat macam Superman tu. Ada koyak-koyak kan? Yes. Time tu photoshoot dorang. Ya, gambar aku pun ada gambar leak juga. Yes. Okay, thank you bro. Ni kalau saya nak beli berapa? Tak tahu. Before dia ada Singapore offer. Berapa? 15. 15k? 15k? Ya. Asal tak jual? Sayang lagi lah. Sebab satu, kalau ada 2 pun boleh jual. Betul Sebab tak? lagi satu Zakwan dah pernah pesan, kata jangan jual. Pegang sekejap lah, boleh? Boleh. Ni material apa? PU tak? Oh, PU. Macam kira pilih isu lah. Betul, ni memang pilih isu ni. Baik, nama kau bukan Zakwan. Betul. Nama siapa? Aidil. Saya nak seram lah. Cuma dia kembar 3, saya kembar nama je. Aidil je. Nama penuh Aidil? Aidil Al-Hadi. Okay, thank you bro. Alright. Very nice lah jersey. Bye. Tapi saya tak lebih lah. 15k tinggi sangat. Betul. Baru ada Singapore offer. Tapi betul lah saya cakap simpan lah. Ya, betul. Zakwan pun kata, kau jangan jual, kau simpan je. Nak jual minta dia dulu kata. Sebab dia bagi. Zakwan kalau dengar ni memang dia proud lah. Betul. Ngamuk lah rasa. Okay, bye. Alright. Bye.